Menurut laman info bencana JKM, sejumlah 1,201 mangsa ditempatkan di 13 pusat pemindahan sementara PPS yang melibatkan 357 keluarga. Johor Bahru mencatatkan jumlah mangsa tertinggi dengan 785 mangsa yang ditempatkan di 6 PPS. Manakala Kulai menempatkan 276 mangsa daripada 77 keluarga di 3 PPS. Di Pontian pula 140 mangsa masih berteduh di 4 PPS. Menurut ramalan Jabatan Meteorologi, hujan lebat tahap buruk dijangka berlaku di Johor Bahru, Kluang, Mersing, Pontian, Kota Tinggi dan Kulai sehingga Jumaat ini. InsyaAllah, Allah Akbar. Tanpa, ya betul bang. Ya betul. Taman Tapu Indah bang. Taman Tapu Indah dekat ni, dekat Timat tu. Nampak tu. Dah tinggal bumbung je, semua kedai semua bumbung tu. Rumah-rumah tinggal bumbung je. Nampak bumbung je, kat bawah lagi tu. Kita tak boleh pergi bawah. Lagi teruk, bawah sana bawah gitu. Semua nampak bumbung je. Tadi belum sampai hujan. Makin dah nak ya. Tu kita ambil orang-orang yang tak itu, yang rumahnya tenggelam tu. Bukan Kedah, ni Pandan Johor Bahru, Pandan Johor Bahru. Ini nak bawa pergi naik. Saya dekat Pandan, Pandan Johor Bahru, Kampung Ulu Pandan Johor Bahru. Tu yang saya pin komen tu, Jalan Kota Tinggi ke Mersing. Nampak banyak pula kenderaan. Saya cuba tanyalah dia orang boleh lepas tak. Buka meriah hari ni anak-anak main air semua. Dah sampai ke? Bukan mak ke tu? Oh. Anak tak boleh balik sekolah juga, tak ambil lagi. Sebab kat sana dia orang kata tak lepas. Van sekolah cakap dah 2 jam tak. Tengokkan ni, kalau banjir kau tolong Edip Orangnya seronok ni sampai lupa tidur, viewnya ramai. Aku dah tidur 1 jam Rik. Bangun-bangun ni tahu-tahu air naik, kena alihkan motor. Lepas tu kena pindah PPS ni. Bang tengok belakang. Tengok belakang korang tengok belakang. Boleh cik sabuk belakang, mantap. Aku tengok Dik. Aku naik lagi cik, Hero. Kau tengok. Hijab view belakang. Kata kereta Honda Mega tu. Honda Mega. Hampir tenggelam. RS dah tenggelam tinggal kepala. Customer yang ni tuan-tuan, kini Kak memahami situasi sekarang. Bukan kami tak nak post barang anda, tapi sekarang ni tuan-tuan, saya dilanda ujian yang mana kedai saya sekarang ni masuk air. Dekat mana Mas saya pasti gudang Johor awak, kedai mak saya pasti yang sekejap lagi saya nak endah lah guys. Nak buat kerja sikit. Makin lebat lah hujan. Masih tak ada huru-huru nak berhenti pun. Makin lebat hujan ni. Orang belakang. Orang tanya tak. கொஞ்ச நேரம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தமிழில் பேசலாம். இப்போ நம்ம திருப்பியும் உள்ளுக்கு போந்து இப்போ Tanya Allah tepat. Ya, betul. Harap siapa yang kena musibah kali ni redha, ikhlas. Alamak, yang naikkan kipas atas ni lupa pula. So, hujan makin lebat. Ini kalau lepas sampai ke petang ni, aduh, tak tahulah air naik paras mana. JB kat mana? Pasar Borong Pandan dekat belakang wak. Hey! Semua dah tenggelam dah. Bumbung je nampak. Bukan tak nak pindah. Ini dekat warung Abu je dah parah pinggang kan. Itulah dijangkakan air makin naik ni. Bangkaan mengatakan air makin naik. Air lap pun separuh lah. Amin, semoga dimudahkan.
Semoga semua mangsa banjir di negeri Johor pada hujung-hujung Ramadan ini diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah dan ujian ini. Dan sama-sama kita doakan semoga banjir ini cepat surut dan berlalu dari negeri Johor. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.